Assalamualaikum. Saya ingin memberikan sedikit refleksi berkaitan dengan urutan Malaysia. Sepanjang pembelajaran, saya amat bertuah kerana dapat mempelajari pelbagai teknik dalam urutan Malaysia, iaitu gabungan daripada 4 kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan juga Pribumi. Dan dalam teknik urutan Malaysia, kita tidak memberi tekanan kepada pesakit, tetapi kita memberi keselesaan, iaitu menggunakan pam, dan kita lebih kepada memberi kelegaan kepada para pesakit. Dan banyak juga teknik-teknik urutan yang telah saya pelajari, dan juga dengan menggunakan bahasa-bahasa anatomi seperti trapezium, metatarsal, metacarpal, fringes, dan juga pelbagai lagi bahasa-bahasa anatomi yang lain. Dan sepanjang latihan amali, saya telah mendapat pujian daripada pesakit ataupun model, iaitu beliau telah merasa sangat-sangat lega dengan teknik urutan yang diberikan, kerana tidak memberi tekanan apa-apa kepada bahagian-bahagian badan yang disentuh, tetapi telah memberi kelegaan. Dan alhamdulillah, saya sangat berpuas hati dengan teknik pembelajaran ini.